Jauh. Betul. Jauh. So guys, trip ni aku check in homestay Pak Usop. Korang boleh cari dekat FB, and nanti aku akan letakkan nombor kontak lah. Kak Zubaidah apa nama dia. Harga satu malam 150. Yang ni homestay ni aku ambil yang pattern dom. Dia ada 3 katil. Dan katil queen. Katil queen 3 biji. Ada bilik air. Jom kita masuk dalam. 1, 2, 3. Ada tandas. Ada dapur. Sikit air. Okey ni. Aku nak masak jap untuk sarapan. Satu kejut doang. Siap-siap lah. Okay guys, ni pintu masuk dia. Dia bersebelahan atau berhadapan dengan pejabat kecil JPS Air Papan. So ni tempat parking dia. Korang boleh masuk dalam 6 biji lah. Bilik 6 biji boleh masuk. 4 biji, 6 biji. So ni kita dah nak gerak pergi ke JT. JT tak jauh, dekat dengan JT kita orang dekat Teluk Buih. So diorang tengah siap-siap. Ada yang masih belum siap. Kita jumpa kat JT lah. Hello guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel kami, di channel Kereta Fishing. Sekian lama guys tidak bersemuka di YouTube. So kali ni alhamdulillah rezeki kita berjumpa lagi. Hari ni aku ada trip di Teluk Buih, Mersing. Aku naik boat Captain Alam ataupun Tenglu Charter. And jom hari ni kita beraya atas boat. Semua pakai baju Melayu sama-sama. And jom kita mancing. Okay guys, kita dah sampai spot pertama. Kita try ketuk bawah dulu. Ultralight. Oh, strike. Wah, kena dah. Mantap ni. Airbag sini kot. Fish on. Berapa gram? 30. Berapa strike guys? Strike Lajik ni. Banyak. Sauk sauk sini. Wan, ambil sauk Wan. Wan, sauk. Sagai. Cemen. Sini. Cuba bagi ni tengok. Depanmu dua biji. Alhamdulillah. Tengok ini. Tolong lah, nak masuk balik. Sini. Mantap.
Ha. Ikan. Tambak. Ah. Ambil balik. Assalamualaikum, Ebek. Depan. Depan strike, guys. Okey, double strike. Wahid. Double strike. Meriahnya raya. Strike on camera, strike on camera. Mantap, Wan. Strike, guys. Fish on, fish on, fish on, fish on. Yes. Hey, shake, guys, shake. Berat dia. Berat-berat. Penting dengan baju Melayu ni. Namanya yang melawan monster. Putih. Strike lagi. Ni, Cemen. Alhamdulillah. First strike of the day. Triple. Triple strike, kan. Locak-locak. Jangan. Woo. Kunyit. Apa remung? Remung. Boleh. Layan. Okay, guys. First strike of the day. Tolak ke belakang. Tu pakai jig stiletto 20 gram. Asis JK tak silap aku. Yeah. Cukup. Tak nampak ke depan. Boleh. Keluar batu lagi.
lagi. Bau. Anu undang ah. Undang kapal garam. Cemen dia. Oh bukan, tambak. Tambah. Ada gede-gede. Dah hilang ni cemen bawah. Boleh, lain. Rekod apa? Ha? Rekod tak? Ikut baru tekan. Alamak, mesin aku patah. Hah? Alamak, sini. Alamak. Patah, minum. Aduh. Patah guys. Alamak. Jangan. Tolong. Alamak, mesin aku patah. Alamak. Sini. Alamak, patah lah pula. Aduh, boleh patah pula. Patah minum. Aduh. Patah guys. Alamak. Turang pam. Tak rawai. Awai. Kau mata. Ada bawa lain ni. Ada? Nasib baik. Gelong. Aduh, tak bagus lah promosi TikTok ni. Bukan lagi ni ikan kau ni. Ha? Bukan lagi ikan kau. Main juga. Main drag lah sikit tangan tu. Takkan lah dia je patahkan. Ini ikan yang patahkan. Ini yang patahkan. Apa kau tak boleh? Besar.
Ah, cut. Cemen. Bismillah. Yeah. Satu mata je. Ubi datang sini pula. Mana hujan tu? Okay guys, kita orang dah sampai JT. Alhamdulillah, cuaca agak tak baik tadi. Aku pun agak pening-pening. So tak dapat lah nak, yang hujung-hujung tu dah apa ni, closing tu aku tak dapat nak record. So jom kita tengok hasil. Kita ada barakuda 2 ekor, tenggiri tunggal seekor je.
Kita ada tongkol 3, jemunduk 6, cermin, sagai. Yang ada tadi aku follow sikit. Alhamdulillah. Tu dalam ni. Dalam ni berapa hari? Balik lagi. Lagi hari tu. So guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.